Yang ni kan, semasa Syah live, ramai sangat minta Syah review bag ni sebab Monica memang jarang buat kemunculan. Kalau buat kemunculan pula, harga dia mahal sangat. Macam tu lah. So, ini colour baru, colour red jam. So, untuk red jam ni, it is not maroon, tapi dia macam deeper red tone tau. Colour merah yang pekat sikit lah. Ada stamp logo Kate Spade dekat sini. Belah belakang dia tak ada pocket. Untuk crossbody strap, dia pakai pebble leather. It is adjustable, tapi tak boleh detach. Okay, ni belah dalam dia, magnetic closure. Ada zip pocket dekat sini. Akin cakap boleh masuk long wallet. Aisyah macam tak boleh. Dia macam sendal lah. Masuk long wallet tak boleh masuk benda lain. So Aisyah tak recommend langsung masuk long wallet. Better masuk medium wallet dengan iPhone Pro Max macam tu tau. Yang ni harga semasa live sangat best tau. So tak tahulah hari juga dapat harga berapa sekarang. So harga dia RM499 sebelum voucher. Anda jangan risau. Kalau beli dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guarantee. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.